Meja yang korang tengok ni, aku kena pasang sebelum 15 hari bulan. Tapi kilang bagi tahu 15 hari bulan petang baru siap potong. Hari tu aku ada order meja marble dekat kilang untuk projek food court universiti aku. Sebelum ni aku memang cadangkan untuk design yang lain. Tapi disebabkan klien request pattern yang lain, jadi aku terpaksa tukar dari design asal aku. Aku ada masa dalam 3 bulan je untuk siapkan projek ni. Tapi bila nak masuk bulan-bulan terakhir, klien minta tukar meja. Menyebabkan aku ada masa 2 minggu je untuk aku supply, hantar dan pasang terus meja ni. Antara masalah besar yang aku hadap kali ni, supplier bagi tahu meja ni kena tunggu queue untuk dia potong. Dia boleh potong ikut saiz yang kita nak dan siap dalam 15 hari bulan pukul 3 petang. Masalah dia pula, aku kena siapkan projek ni dalam 15 hari bulan sebelum pukul 10 pagi. Masa tu hari Jumaat, aku ingat lagi, aku memang dah plan. Lepas solat je, aku memang nak shoot terus kat sana untuk aku deal balik dengan kilang. Alhamdulillah lah. Sebelum sempat aku pergi sana, staff aku bagi tahu yang dia dah deal dengan supplier kat sana, kilang kat sana, untuk siapkan order kita pada 13 hari bulan pukul 3 petang. Bermaksud esok lah. Jadi aku teruslah setkan dalam move untuk keesokan harinya dan aku set untuk dia terus hantar kat sana. Jadi settle je semua, aku pun baru rasa lega. Barang pun selamat sampai and team pun dapat pasang terus keesokan harinya. Jadi inilah hasil. Macam ni tak? Sebab itulah aku dah banyak kali remind kat kilang yang